Aduh, tension betul. Ada je ujian yang datang. Apa punya balak lah hidup aku ni. Kawan-kawan yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni, dia uji kita dengan 3 cara. Ketika Allah Subhanahu Wa Ta'ala beri apa yang kita mahu, ketika itu Allah nak uji rasa syukur kita. Ada yang kita minta tapi tak dapat waktu tu, Allah nak uji sabar kita. Ketika Allah langsung tak berikan apa yang kita mahu, ketika itu Allah nak uji keyakinan kita. Sebab itu everything is a test. Semua yang kita lalui dalam hidup ini ujian. Bukan nak bebankan kita, bukan nak susahkan kita, bukan nak bagi kita kecewa dan sedih. Dalam Quran Allah Ta'ala kata apa? Apakah manusia ini dibiarkan mereka kata mereka telah beriman sedangkan mereka belum diuji? Maka tanda orang beriman apabila dia sabar, dia cekal, dia tabah dengan segala ujian. Sebab itu ambil tangan letak di dada, usaplah astagfirullah, astagfirullah, istighfar banyak kali. InsyaAllah amalkan, pasti mustajab.